Assalamualaikum dan salam sejahtera ke Rasa Dapur from Roots to Trends bersama saya, host anda Mahira Khan. Hari ini memang hari yang special sangat. Sebab for this episode, kita sekarang berada di Banting, di Rumah Amal Raudatul Jannah yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Kebajikan Asnaf Raudatul Jannah. And hari ini kita tak akan masak untuk diri kita sendiri, kita tak akan masak untuk kru kita, tetapi kita akan masak untuk anak-anak yatim Rumah Amal Raudatul Jannah. And since it's the month of Ramadan, the month that's filled with rahmat and forgiveness, we thought what better way than to give back to our community. And who else than to deserve the best of the best food other than anak-anak syurga kita. I'm so excited for today's episode and I hope you are too. So let's get started. Okay, so it's already 3 o'clock. Tinggal beberapa jam lagi sebelum buka puasa. As you can see behind here, it's so amazing and memang inspiring sangat sebab kita ada bukan saja tim kita, tetapi juga management team dari Rumah Amal Raudatul Jannah here to help our chef prepare for tonight's feast. Come, follow me. So here we have our grip, our art team and our AD. And on this table, we have our chef and the rest are the management team from Rumah Amal Raudatul Jannah. And it's so inspiring to see everybody come together, working together to create this beautiful meal for our anak-anak syurga. Let's go talk to the chef. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. This is our amazing chef Khairuddin. So chef kita ni, dia bukan sekadar chef. Dia kalau masak ni, dia masak with passion and with love. As you can see, sebab tu ada ramai orang yang datang tolong dia. So chef, can you bagi introduction sikit? Okey, saya Chef Khairuddin. Pengalaman saya lebih kurang dalam 30 tahun dalam bidang masakan. Banyak pergi masakan dekat antarabangsa macam Hong Kong, Brunei, dengan Sultan Brunei apa semua. Memang saya dekat sana lah. Wow. So dekat sini, saya balik dekat sini. Kira macam dekat Genting, dekat Wisma Perwira, ATM. Lepas tu lagi banyak tempat lah dekat KL ni. Betul. Okay, so chef, hari ni apa yang kita akan masak? Okey, hari ni kita masak nasi tomato, ayam goreng berempah dengan dalca kambing. Okey, itu tiga-tiga tu makanan tu saya memilih sebab apa? Sebab memandangkan kita berada dekat Rumah Amal. Saya tengok budak-budak yang ada yang dekat sini pun saya tengok macam anak saya juga, di mana favorite diorang juga. Masakan tu anak saya juga. Jadi saya fikir saya masak dengan seikhlas hati dan orang kata untuk berikan makanan kepada diorang. Masya Allah, that's so beautiful, chef. Ya, insya-Allah. So chef, hari ni kita masak untuk berapa packs? Lebih kurang dalam 50 orang. 50 orang. Wow. So this is the first time on our show that kita masak this quantity. Yes. So I tengok that you ada banyak helpers, tapi do you still need another helper? I'm here, saya boleh tolong? Tak apa. Nanti peralatan dah ada, nanti kita akan minta tolong lah. Tolong kacau ke, tolong goreng ke apa semua. Okay. InsyaAllah. Boleh. Whenever you need me, just call me. Okey, boleh. Okay, so even though chef said he doesn't need any more assistant, tapi Mahira ni tak sabar lah. It's not in me if I don't help, so I'm just gonna do what I can. Chef, ayam dia macam dah best dia. Dia kena perap sekurang-kurangnya dalam 2 jam macam tu. Chef boleh explain tak apa ingredient yang chef guna? Bahan-bahan dia bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, serai. Lepas tu dia punya powder dia tu macam jintan manis, jintan putih, serbuk cili. Lepas tu serbuk ada. Lepas tu kari powder sikit. So lepas ni kita kena perap. Perap dulu lah. Perap dulu dalam. Nanti
Nanti sebelum nak goreng dulu, sebelum nak goreng, kita kena gaul last kali, kena gaul tepung jagung sikit supaya dia crunchy. Oh, tepung jagung lah yang key nak bagi dia crunchy. Yes, Alright. See, I learned a new thing today. Okay, Chef, Mahira nak tolong sikit boleh? Boleh. Go. Bismillah. It feels weird. Wah, tapi bau dia memang sedap lah. Wangi. Dia kena perap lagi lama, lagi dia meresap masuk ke dalam daging tu, dalam ayam tu. Kalau lagi lama lagi bagus. Kalau boleh 1 hari 1 malam lagi bagus. Oh. Pasal dia meresap ke dalam isi dia tu. Oh. Okay? Chef, kalau you tanya Mahira, saya rasa macam masa ni kita tak cukup sebab nak berbuka tak lama lagi. Itulah. But do you think we can do it? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Tak ada masalah. Janji dapur kita masak jalan je. We can do this. So lepas ni Chef nak masak apa pula? Saya nak masak untuk nasi. Nasi tomato. Oh, nasi tomato. Nasi tomato, ayam goreng berempah dengan sayur dalca kambing. Mantap. Okay, so slight plot twist. Kita baru dapat tahu that nanti ada juga budak tadika that will join us for buka puasa later. So it's going to be so meriah. There's going to be so many kids here. And the team from the Rumah Anak Yatim today have prepared kambing bakar. Let's just see. Okay, so sekarang saya bersama Abang Jeffrey and he prepared this beautiful kambing bakar. Abang boleh tolong explain sikit tak pasal kambing bakar ni? Okay, untuk 2025 ni saya pakai lamb, sebelum ni pakai mutton. Kalau mutton ni kambing agak liat sikit. Selepas marinate saya akan kukus 2 jam bagi dia lembut. Tapi untuk 2025 saya pakai lamb bagi kambing yang muda sikit dan terus marinate perap sehari 24 jam terus naik bakar, tak perlu kukus. Dan perbezaan dia sebelum ni ramuan-ramuan saya gunakan ramuan-ramuan rempah Asia. Bagi tahun 2025 ni rempah yang saya gunakan semuanya rempah-rempah daripada barat. Itulah nampak macam ada base, ada apa ni, rosemary sikit, rosemary, ada ya betul. Saya macam dulu kita ada pakai lengkuas, halia, pakai serai, ni tak ada. Semua tak ada. So kira ni resipi original abang lah. Nak kata original je kot sebabnya saya tak ada kopi siapa-siapa. Kan? Saya tak kopi siapa-siapa punya ramuan. Cuma ikut selera kita sebab saya rasa bahan-bahan tu ada aroma yang tersendiri saya gunakan. Macam tu. So sekarang kambing ni nak kena bakar berapa lama agak-agak? Kalau bakar kira berapa lama, kalau ikutkan ni dah boleh slice lah. Kita slice, dah siap dah? Dah boleh slice. Dan sebelah dalam dia mungkin ada yang masih medium. Nanti kita tengok. Kalau masih medium, kita nak bagi dia garing sikit. Naikkan balik. Tapi macam mana abang check kalau dia dah masak kat dalam ke tak? Ada macam guna termometer ke? Setengah orang dia guna termometer nak ada tengok? Setengah orang ada pakai termometer yang saya tengok lah. Tapi kalau bang? Bagi kami slice je terus. Ambil slice daging tu. Sebab nanti kita nak hidangkan ke tetamu pun slice. Siap slice, siap mashed potato, letakkan salad semua sekali, semua siap. Hidang dah siap dalam plate. Looks so yummy. Okay, thank you so much bang. Okay. Looking forward to seeing all the kids semua enjoy lah. Harap-harap je. Chef, kenapa tak tunggu? Dah nak dekat buka puasa dah ni. Sekarang dah dekat pukul 6. Bila lagi kita nak masak? Okay, sorry lambat chef. Tengok you pun busy, tak apalah, I masak dulu, tak apa. Okay, sorry chef. So chef, explain sikit apa yang chef tengah masak sekarang ni? Okay, sekarang ni saya masak nasi tomato. Apa ingredient yang chef masak tadi? Okay, nasi tomato saya ingredient dia, okay, of course, tomato paste. Okay, bawang putih, sedikit saja bawang putih, bawang merah, lepas tu daun pandan. Lepas tu rempah 4 beradik, kulit kayu manis, apa semua. Kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang. Lepas tu kita letak, kita bagi dia tumis dulu bagi naik bau. Lepas tu kita letak tomato paste. And then lepas tu kita dah tumis
agak macam dia dah mendidih, dah masak dia punya paste itu, kita ambil dan kita letak dalam beras, kita punya beras, sukatan beras. So kiranya sekarang macam dah nak masak kan? Ya, So lepas ni masak. tuang dalam nasi je lah. Ya, tuang dalam nasi, lepas tu kita letak susu cair. Lepas ni kita goreng ayam. Terus goreng ayam. Kita goreng ayam. Ini dalam tu? Itu kambing. Kambing kita rebus sekejap. Oh. Dalam ni kita rebus sekejap kambing. Sebab kita nak masak dalca. Okay. So kambing ni kita rebus dengan Air biasa dulu. Semua sayur-sayur dalca semua dah siap. Oh, yang ni nanti ingredient yang kita masukkan lah. Kita masuk semua dalam tu. Kan? Lepas tu kita menumis dia dulu lah. Masak dia tak lama, sekejap je. Kita nak masak actually, masak sekejap je orang kata. Janji dia punya bahan-bahan tu macam bawang, kena kopek, halia, lengkuas apa semua itu yang kita nak kena standby. Yang tu lah yang ambil masa lama itu yang ambil kan. masa lama. Ya. Kan? Okey, ini dah siap. Dah siap. Oh, okey. Chef, pernah cater untuk berapa pax paling ramai? Paling ramai kalau dekat Mekah biasalah 25,000. Sebab jemaah haji Malaysia, okey 25,000. Tapi kalau yang dekat biasa ni convention center orang kata dalam 3,000, 3,500 macam tu. My god. Kita kalau orang biasa macam kita, saya nak masak untuk 3-4 orang pun dah macam stres. Tapi saya boleh tengoklah chef memang kalau masak ni masak dengan pure passion. Yang penting ikhlas hati, orang kata bismillahirrahmanirrahim, dengan ikhlas orang kata niat dengan baik, kita nak bagi makan kepada orang. Sama juga kalau kita pergi kat tanah suci Mekah, di mana kita nak masak tu untuk jemaah haji, di mana untuk kita bagi dia orang makan. Kita lah orang kata besar lagi pahala kita untuk seperti mana orang yang mengambil haji tu. Kan? Jadi in other words, kalau nak masak tu jangan stres lah kan? Ya, jangan stres itu. Kalau kita stres nanti masakan pun tak jadi. Ya. Ini sudah siap, kita ambil beras. Beras pun nampak berat. So chef, sekarang chef masukkan susu cair kan? Apa fungsi susu cair dalam nasi tomato ni? Okey, nasi tomato dia supaya dia bagi berlemak, berkrim. Disukai ramai. Okey. I think my team has put a real challenge for me. I didn't expect that we'll cook for so many people today. Chef, saya tengah kacau-kacau pun tangan dah penat dah. So sekarang chef nak tambah apa pula? Okey, saya nak tambah kena sukat dulu. Sukat beras tu dengan air. Kita tengok macam mana. Adakah kurang ke air ke apa semua. Then baru kita tambahkan garam dan sebut chicken stock sikit supaya dia ada rasa dia. So macam mana chef sukat beras dia? Macam biasanya kalau kita kat rumah kita ambil cawan, kita sukat satu. Kita tengoklah. Ikut jari lah. Ikut jari. So sekarang kita tengah tambah chicken stock sikit. Pati ayam. Resin. Oh, resin. Tak bagi dia rasa manis-manis sikit. Yes. And then daun pudina. Daun pudina ni nak bagi dia bau harum kan bau. Yeah. Actually chef, resipi ni is it like your own recipe ke chef macam biasa dah semua orang mau buat macam tu, memang sama aja, style dia sama aja. Last kali kita letak minyak sapi. Apa tu? Minyak sapi. Oh. The last ingredient for our nasi tomato. Jadi minyak sapi ni tak perlu banyak sangat supaya apa dah bagi dia bau wangi. Okey, dah siap. Bolehlah ambil periuk nasi kita ni, boleh letak di periuk untuk dimasak. Itu saja. Anggaran berapa lama kalau kita nak masak periuk sebesar ni? Lebih kurang dalam 25 minit, setengah jam itulah. Okey, so sambil tunggu nasi tomato kita masak, lepas ni chef akan tunjuk kita cara dia masak kambing dalca dia. Is that correct chef? Okey. Nasi sudah masak, dalca pula. Okey, so sekarang kita tengah prepare kambing dalca kita sekarang. Yes, ada dalca. So sekarang ni saya tengah menumis bawang putih, halia, bawang merah, kan? Daun kari, kan? Sedikit rempah ratus dia. Ada rempah ratus, hitam manis, hitam putih. Okey, kita tumis dia supaya dia sehingga ada bau. Lepas tu kita campur serbuk kunyit. Dan lepas tu kita masukkan kambing. Tadi kambing ni kita rebus berapa lama? Dalam 25 minit, 30 minit macam tu.
Sekarang tinggal tambah serbuk kunyit. serbuk kunyit. Dan serbuk kari. Serbuk kari daging Serbuk kari daging, kunyit. pasal kita pakai rempah kari, kita pakai gulai daging kan. Tapi banyak juga kita guna serbuk dia. I don't know what I'm doing. Chef, you better cook. Takut tak jadi pula. Kita masukkan sedikit minyak sapi supaya dia lagi lemak berkrim. Ya. Lagi lemak, lagi krim. Fuh. Okey, dah siap. Cuba kita ambil dalca tu. Okay, so sekarang chef tengah prepare dalca kita. Tadi chef dah rebus, tak rebus. Tadi chef rendam dalca selama 20 minit kan? Ya, supaya dia kembang. So sekarang kita nak tengah tunggu air dia mendidih. Nak rebus dia berapa lama nanti? Jumpa dalam 10-15 minit kan? Dalam 15 minit. Lepas tu kita tambah rempah kita rempah tadi. yang tadi yang kita tumis tadi tu bersama dengan kambing, air kambing dengan kambing sekali masuk dalam. Dan kita akan masukkan semua bahan-bahan ini ya. Sayur. Kacang panjang, sayur, potato, apa semua kita masuk ke sini. Oh, semua sekali lah. Ha. Alright. Okay, so sambil tunggu air kita mendidih, saya cuma nak ucapkan beribu-ribuan terima kasih kepada tim management dan juga anak-anak syurga kita dari Rumah Amal Raudatul Jannah yang sudi datang membantu kita prepare this amazing spread for everyone to enjoy later for buka puasa. Everybody's support and how everybody came in together to prepare this meal was so beautiful and we thank you so much. Okay, so kambing dalca dah siap kan, Ya. Chef? Sekarang tinggal goreng ayam je. Taste, rasa. Rasa. Panas apa? Ha, tiup lah. Pegang. Panas, tiup lah. And put it on your palm and then lick. Okay, lick. How's the taste? Good. Sedap. Mantap. Ha? Sedap. Okey. Kita pun dah nak masuk time buka puasa. So the last step now is for chef to just fry the chicken. Wow. Okay, so sekarang chef nak masak apa pula? Sayur goreng Jawa. Sayur goreng Jawa. Ha. Kita masukkan tempe. Okay. Goreng sayur tempe tu. Tempe tu goreng. Tahu kita dah goreng dah. Kita ada pedal ayam, tu goreng juga. Lepas tu kita dah potong tahu apa semua, and then kita campur juga dan serbuk kunyit sedikit. Bawang, serbuk kunyit, campur. Dah, sudah. Dah. Kira ni yang ni last dish lah kan untuk hari ni. Ya. Lepas tu dah boleh makan. Sambil tu chef pun tengah goreng ayam. Tinggal sikit lagi ayam nak kena goreng. Okay, so chef kita dah hampir siap masak semua masakan hari ni. Nasi tomato dah siap, ayam masak berempah pun dah siap. Tinggal sayur je sikit lagi. Lepas ni we are ready to serve dengan penuh berjaya. Oh. Wow. Okay, this one dalca kambing. Oh, the smell is so good. Wow. Okay. Ada ayam goreng berempah. Sedap. Okay. And yang ni Dan tadi nasi tomato. Nasi tomato kita. Wow. Dan nasi goreng sayur goreng Jawa. Well done, chef. Bisa? Walaupun masa kita singkat, masa singkat apa semua, alhamdulillah you kita pulled it sempat off. juga. Yeah. Kita sempat juga untuk kejarkan masa apa semua. Kelang kabut sikit. So alhamdulillah kita berjaya buat
Alhamdulillah. Well Terima kasih. done. Okay, so sekarang tinggal kita jemput budak-budak makan ke? Ya. Alright. Okay, so Encik, let's start. Maybe you introduce yourself sikit. Okey, nama saya Haji Zawal Ajam bin Haji Masud, selaku pengurus di Rumah Amal Rawdatul Jannah, Kampung Olak Lempit, Banting. Okay, and rumah ni dah berapa lama established dah? Okey, untuk pengetahuan semua, Rumah Amal Rawdatul Jannah ini telah beroperasi sejak 2015. Sekarang ni 2025 dan alhamdulillah kami dah beroperasi selama 10 tahun. Masya-Allah. And sekarang ada berapa anak-anak yang duduk yang menetap di rumah ni? Okey, pada masa ini saya mempunyai seramai 18 orang anak-anak yang terdiri daripada 8 penghuni putera dan 10 penghuni puteri yang ditempatkan di dalam premis kami lah. Baik, Encik, I just want to say on behalf of Rasa Dapur and our team, we want to say thank you so much for having us. And to everybody watching, if you would like to contribute anything at all, even any small amount, we will provide all the details that you need right here on our channel. Remember that every penny counts, every cent counts for these little angels. So thank you so much, Encik. Thank you very much. Okay, so back to talking about food. Esok korang makan sahur, biasanya makan apa? Nasi? Kita orang makan yang tadi tu. Oh, yang sama tadi. Oh, lama. Okay, insyaAllah jumpa lagi, okay? Bye. 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 So, we've come to the end of our episode. Actually, hari ni episod memang lain daripada yang lain lah. Hari ni bukan sekadar menunjukkan resipi makanan, tetapi it's more to bringing a sense of fostering a sense of community among everyone. And it's so amazing to see how food can really bring everybody together. And I'm so touched that everyone, including the people here from the Rumah Kebajikan, also came in and helped out with cutting the ingredients. And then we had our team. It was amazing to see the community really come together. So we've come to the end of the episode. Don't forget to like and subscribe to our channel. And also don't forget to follow our social media pages on Instagram and TikTok. And I'll see you in the next episode. Bye.